Kita tahu siapa tu? Mata habis cerita ni dulu. Oh, habis cerita dia berolak dulu siapa tu? Kalau biar tu bik ulat dululah. Oh, kalau royak ke apa-apa. Alah, mun kau tidak tengok TV, main game. Tidak main game, tengok TV. Tak ada kerja lain. Alah, aku suruh tahu siapa tu tadi lagi. Alah, semetar lagi aku nyabuel lah tu. Semetar. Tadi semetar dah. Ni semetar pula. Pakailah koyak semetar pula. Tapi siapa penuh dah. Ya, aku nya tahu semetar lagi. Tunggu dulu. Lagi siapa tu duduk mari lagi tu Alah, wah tu tak ada kerja lain. Semetar. Kalau semetar tu jadi lama. Bosan lah. Koyak penuh dah. Dia pun lagi alas mana pula nya. Nak kita tahu siapa lah. Tapi dia tak tahu lah. Tadi aku suruh kita tahu, tak tahu. Oh, baru dengar baru nak kita tahu. Ni aku nak tunjuk benda ni komunya. Tu, kerja tak aku tengok TV, nak tunjuk benda. Tak aku main game, nak tunjuk benda. Aduh. Kita ni tak lama dah nak buka sekolahnya. Dah bukan kita sekolah. Oh, nanti bukan kita sekolah, anak kita tu sekolahnya. Alah, hak tu settle dah. Hak bahagia sekolah. Lepas tak lama nak puasa pula. Lepas tak lama nak raya pula. Munggah itu hak tu lah. Kat tahun depan pun lagu tu juga. 2 tahun lagi pun lagu tu juga. Oh, ni orang jatuh. Oh, kalau tidak bini hak jo hitung kan mung tu tidak ada hitung. Dek, aku nak ajak pergi cari baju raya ni nya. Awal lagi nak pergi cari. Ni baru berapa hari bulan? Nak 7 hari bulan nak pergi cari baju raya dah. Oh, jadi mu nak tunggu biar puasa dulu. Oh, biar duduk bergelewak dengan orang baru nak cari baju raya ni. Kata orang jatuh, aku dengan perut-perut besar ni. Aku malas nak bergelewak dengan orangnya. Lepas nak cari baju lah, payah lah, gapo lah gininya. Oh, aku tengok dah ni dalam TikTok ni. Aku nak tunjuk kamu ni. Aku tengok butik Amak Amre. Nu, di Bangi ada, di Shah Alam ada. Hak dua tu je aku tahu tu. Aku rasa banyak lagi tu butik dia tu. Nak ke situnya. Alah, relax dulu mi. Orang lain tak bergaduh belorak lagi Relax dulu. Apa yang mu nak ikut orang? Alah, lah kita dengan anak berseriang tahu anak pergi. Alah, tika tak puasa ni lah moleknya kalau dia puasa agak. Alah, pai kelak-kelak pula. Baju ke dia? Butik Amak Amre. Ni aku nak tunjuk ni dalam TikTok dia ni. Aku cuma tengok ni baju dia ni. Oh, alah, comel ketemu ni. Aku baca komen-komen dia ni. Mu tengok artis saja pakai mahal tu Ming. Alah, mentakut artis pakai kita tak boleh pakai lah. Alah, artis pakai tu bukannya mahal belakang juganya. Alah, ni dah tentu dah molek dengan kualiti dia. Orang kata gak padan dengan harga. Ni gak apa? Beli pakai tak selesa. Tak ada 2 jet aku nak pecah dah panah lah apalah tak meresak peluh lah. Dah kat gigi kalau nak pergi cari mu cari hak mu saja pula. Pahal aku nak cari mana? Yo di Amak Amre ni dia sedondong belakang. Anak jatuh, anak tino ada belakang. Oh, aku cuma tengok tak percaya. Tu, aku kenal hak jenis kain cotton dia tu. Ramai orang duduk komen goyak sedap pakai. Tak peluh, meresak peluh. Hak tu hak aku nak tu. Nak aku ngandung lo ni. Tunggu gaji hujung bulan ni molek lah ni. Hujung bulan ni kan gaji. Lepas tu nak nyambut puasa molek kita pergi cari lalu. Alah, aku tak usah nak gelewak dengan orang. Sebab kedai dia ni boleh custom. Ada tak usah gelewak dengan orang. Kak membuka butik sendirilah kalau gitu kak. Oh, kalau aku royak ni bahasa tak dengar aku lah ni. Alah, nanti kau nak pergi gelewak dengan orang. Aku tak nak gelewak dengan orang. Aku nak pergi biaya ukur-ukur pada aku. Masalah ni pitih aku tak berapa nak gelewak lah ni. Alah, tak apalah guna pitih aku. Aku nak gesok juga bawa anak-anak tu nya. Apa aku ni perut-perut besar nak kena ukur gapo. Nak cari hak si ada payah aku ni. Tak kena sekarang. Senang pergi ukur gapo. Oh, lah pitih mu tak gelewak tak apalah pitih aku gelewak tu. Guna pitih aku dulu. Tapi pas kalau mu lambat bayar gak, aku naik bunga. Hujung bulan ni bayar lalu lah. Kita tahu siapa tu? Mata habis cerita ni dulu. Oh, habis cerita dia berolak dulu siapa tu? Kalau biar tu bik ulat dululah. Oh, kalau royak ke apa-apa.